Jawapan saya, Allahu Akbar. Saya sebenarnya nak kata terkejut, tak terkejut pun. Kerana memang saya sudah menjangkakan sikap kerajaan Malaysia dan budaya pemikiran ahli-ahli politik dan pimpinan-pimpinan agama yang menyokong kerajaan. Jadi sikap melata, sikap terburu-buru untuk menjaga kepentingan kuasa politik, kepentingan lain di kalangan mereka ini sudah sesuatu yang terlalu sering dizahirkan oleh mereka. Ya, jadi apa yang saya nampak sekarang ni mudah je. Hanya jauh hari mengenal Manikam. Dan saya lihat kerajaan Malaysia yang mengharamkan buku The Goal of the Wise yang telah diangkat sebagai buku antarabangsa terbaik di Pesta Antarabangsa di Turin, Itali untuk tahun 2025. Tindakan kerajaan Malaysia ni ibarat menzahirkan lagi bahawa kerajaan Malaysia ni, kepimpinan kerajaan Malaysia ni ibarat monyet. Monyet yang tidak mengerti nilai dan kualiti sesuatu ilmu yang direkodkan di dalam buku. Malah monyet ni, kalau bagi buku apa pun, dia tak reti apa pun, dia akan anggap buku ni macam barang yang tak ada nilai. Kerana dia tidak menghargai ilmu. Dan ini satu yang memalukan. Kerakusan kerajaan Malaysia, bencinya kerajaan Malaysia terhadap Ahmadi Agama Keamanan dan Cahaya menyebabkan mereka telah bertindak secara terburu-buru dan akhirnya memalukan kerajaan Malaysia sendiri. Saya tidak perlu cerita terlalu panjang. Cuma saya menyeru kepada golongan intelektual di Malaysia, Majlis Profesor Malaysia, golongan yang perjuangkan hak asasi, Suhakam terutamanya, begitu juga dengan academician, pakar-pakar akademik, golongan akademik, pensyarah-pensyarah. Sudah tiba masa anda, jika anda mahu buku yang berkualiti, buku yang berada pada tahap terbaik di persada dunia, sila dapatkan buku The Goal of the Wise ataupun Matlamat Sang Bijaksana. Masuk dalam grup Telegram kami, Pustaka Ahmadi, untuk memuat turun buku ini dalam versi bahasa Inggeris ataupun di dalam bahasa Malaysia secara percuma. Begitu juga kepada semua rakyat Malaysia, tidak kira agama apa pun, merdekakanlah diri anda. Jangan sertai gerombolan monyet-monyet yang mengetuai kerajaan Malaysia. Sekian, terima kasih.